kata podcast ini bermula, didik menginspirasi hingga ke mercu jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So kembali kita lagi dalam segmen Sepatah Dua Kata, iaitu podcast yang dibawakan khas untuk anda daripada Pusat Tuition Maths Power. So hari ni tajuk kita ialah sains di sebalik puasa. Apa kelebihan ia pada badan kita? So saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Nakib, selaku host anda untuk podcast kita ni. So hari ni untuk kita bincangkan topik kita tadi tu, kita bawakan tetamu yang sangat-sangat istimewa. Istimewa? Mesti. Okay, so inilah dia Cikgu Fahada. So Cikgu Fahada boleh kenalkan diri kepada penonton-penonton kita. Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jadi saya Cikgu Fahada. Untuk pengetahuan, saya merupakan cikgu Maths Power yang mengajar subjek sains dan juga biologi. So hari ni kalau kita tengok pada topik, so saya lah yang ni dia lah orang yang paling yang tepat kena, lah untuk yang kena borak share pasal ilmu. So kita podcast kali ni dia macam ni tak boleh nak santai sangat lah, sebab Cikgu Fahada dia kena banyak kongsikan fakta-fakta yang betul untuk kita. Sains dengan biologi ni kena betul, kena direct kan. Kalau silap kan dah salah ilmu lah nanti. Betul. Nanti ajaran sesat. Ajaran sesat lah nanti. Aduh. Okay, so kita nak kenal lah Cikgu Fahada ni. Cikgu Fahada dah mengajar berapa lama? Kalau di sini, so saya dah mengajar lebih kurang setahun lebih lah. Setahun lebih. Hampir Nice. masuk 2 tahun. Alhamdulillah. So kalau keseluruhan? Kalau keseluruhan, Start bila mengajar tu? start 2020. Lama. Okay. Banyak pengalaman lah. So dah biologi dan sains tu dah lekat lah dalam hati, dalam otak tu. Dah boleh kongsikan lah kepada penonton-penonton sada. Risau lah macam ni. Jangan risau, dia santai je. Okay, so untuk soalan pertama kita lah kan. Okay. Tak nak lah serius dulu. Relax je. So untuk secara umum je lah, kalau tengok kepada tajuk tu, Cikgu Fahada rasa betul ke puasa ni baik untuk kita punya badan? Okay, yang pertama kita kena tahu dulu niat dia. So puasa niat Nakib macam mana? Niat puasa apa? Maksudnya niat nak berpuasa tu sebab Allah ke? Sebab Atau ni lah. sebab terpaksa ke? Ya, sebab kewajipan lah kita kewajipan. sebagai umat Islam kan. Okay, so puasa ni ya betul, dia banyak memberikan manfaat dari segi kesihatan lah. So kesihatan mungkin dari segi berat badan. Untuk siapa-siapa yang nak diet, selalu kan orang buat intermittent fasting kan. Cuma untuk kali ni kita puasa sebulan. So puasa Ramadan, puasa yang wajib. Apa dia tadi? Intermittent fasting. Oh, apa dia tu? IF. Maksudnya IF? kalau Ada singkatan dia. ada diet kan. Kalau orang yang nak diet ni, orang diet ni selalu tahulah IF tu apa. Dia ada puasa untuk puasa makan lah selalunya. Dia puasa tu adalah puasa, tak silap saya, sebab saya pun tak pernah buat lagi. Tapi bila dengar daripada orang buat intermittent fasting ni, memang function benda tu. Bagus sebab dia macam kita puasa, cumanya bukan bulan puasa. Okay. Kita puasa contoh. Puasa sunat? Kita bukan. Contoh macam ni. Okay, kita sepatutnya makan malam pukul berapa? Pukul 8 macam tu. Okay, kalau ikut metabolisme badan, kita kena makan malam waktu maghrib lah, sebelum maghrib. Pukul 6 macam tu. Awal lagi. After maghrib, sepatutnya kita tak boleh nak ambil any karbohidrat. Tak boleh makan dah lah. Tak boleh makan. So tak silap saya dalam puasa 16 jam tanpa makan daripada malam tu, malam selepas maghrib sampai subuh. So after tu barulah kita boleh ambil breakfast pula. So benda tu kena buat konsisten lah, barulah berat badan tu kita nampak turun. Faham. Okay. Sebelum kita ni dah mendalam dah ni, kita santai dulu. Okay. Soalan santai yang seterusnya. Ni betul-betul soalan sebelum kita masuk ke yang lebih berat nantilah kan. Okay.
apa organ dalam badan kita yang boleh katakan dia paling happy kalau kita berpuasa? Okay, yang paling happy mestilah perut. Perut, usus lah, So usus. kita punya usus dan juga hati. Hati. So selalunya sebab kita makan, after makan proses pencernaan berlaku. So kita punya sistem pencernaan kita akan bekerja. Tapi bila kita berpuasa, so diorang boleh relax. Sebab tak ada makanan lalu. Ya, tak ada makanan lalu. Unless kalau yang tak puasa lah. Unless kalau yang tak puasa, so dia masih lagi bekerja sistem pencernaan. Tapi kalau secara faktanya lah, kalau kita berpuasa, bila tak ada makanan yang lalu dekat kita punya usus sistem pencernaan, so yang paling happy adalah diorang lah. Usus, perut tak juga, usus dan juga hati. Lalu usus dia buat apa kalau macam tak ada makanan lalu kan? Apa function dia time tu? Apa yang dia proses kan? Maksudnya dia takkan dia memang duduk relax je lah. Okey, kalau seperti yang kita tahu, kalau hati lah, kita tengok hati dulu. Hati ni dia akan Tapis produce. Dia akan produce jus empedu. So jus empedu tu yang akan digest makanan. So kiranya dia dah stop dekat situ, so dia tak ada apa-apalah. Kalau usus pencernaan pula, tengoklah kalau waktu subuh, so waktu subuh dia akan bekerja, dia akan proses untuk tukarkan kepada contoh kita ambil karbohidrat pagi kan, kita makan sahur nasi. Sahur. Kita makan nasi. Jadi diorang akan bekerja untuk cernakan nasi tu untuk generate energy. So kita boleh belajar, kita boleh bekerja seperti biasa. Tapi waktu tengah hari kita punya sistem pencernaan akan cool down dulu. Tapi diorang akan bekerja juga waktu buka. So bukanlah diorang tak ada kerja langsung. Gitu. Okey, baik. Okey. Setakat itu lah soalan yang santai-santai. Kita masuk yang berat-berat ni, yang kena ada fakta kukuh. Risaulah. Okay, cikgu, untuk memulakan soalan berat kita ni kan, ada soalan saya rasa hot lah untuk ditanyakan. Macam mana nak turunkan berat badan time puasa ni? Sebab ada orang tu kan, sebab dia ingat macam dah puasa kan, tak makan, mestilah in the end berat akan turun. Tapi kadang-kadang sampai dah raya, masuk raya, tengok bila timbang, sama je. Tak ada beza pun. Faham? Macam mana tu? So soalan dia, boleh tak turunkan berat badan ke? Okey, jawapannya yes, boleh. Boleh. Tapi mesti ada cara dia. Betul. Yang pertama, kita mestilah kena ambil kelas makanan yang seimbang. Contoh, waktu sahur dan juga waktu berbuka. Kalau every day kita buka makanan yang berat-berat, yang lebih daripada apa yang sepatutnya kita makan, so macam tak ada function lah kat situ. Tu yang jadi lebih tu. Itu yang jadi maintain je. Tak kurus-kurus sampai raya. Macam tu. Aduh, okey. Itu yang pertama lah, dari segi kita kena pilih makanan yang bergizi. So bergizi tu kena tengok kita kena ambil apa. Kita kena ambil karbohidrat, kita kena ambil protein yang penting tu. And then lemak yang sihat. So kena seimbang lah sebenarnya. Yes. And then yang paling penting adalah air. So kita kena stay hydrated lah, sebab waktu puasa kita tak boleh nak minum air sepanjang masa. So waktu bila kita boleh minum? Sahur dan juga berbuka. So itu pun penting juga, minum air yang mencukupi. Air tu air kosong ke? Kalau boleh air kosong lah. Sebab air kosong ni air manis tak boleh? Air manis kalau ambil air macam jus oren jus okey lah. Sebab dia ada vitamin. Vitamin tu yang bagus juga untuk kita punya sistem pencernaan, untuk usus kecil kita. Dan paling saya rasa ramai yang ambil enteng lah benda ni adalah selain daripada kita cut makanan, kita jaga makanan, minum air, yang terakhir adalah kita kena juga buat aktiviti yang ringan-ringan lah. Bukanlah nak suruh naik gym, angkat-angkat tu, jogging tak. jauh tak ada lah. Boleh macam ni lah.
pergi tarawih tu jalan kaki. Jalan kaki. Tu bagus juga tu. So kat situ kalau kita konsisten buat 3 perkara ni setiap 30 hari ni, so insyaAllah berat akan turun. Berat akan turun lah. Okay, boleh cuba. Kena turunkan berat kan ni. Kenapa? Baju tak muat ke? Dah membulat kan. Aduh. Okay, baik. Kongsian yang sangat menarik Okay. Soalan ni pun agak menarik juga. Okay. Sebab saya pun teringin nak tahu apa efek puasa terhadap otak kita? Adakah kita akan jadi lebih fokus atau jadi lebih lemau ke sebab tak makan, tak minum kan? Itu macam mana? Okay, dia tengok juga. Kalau waktu mula-mula puasa, so kita punya badan kita terkejut. And then otak kita pun masih nak adapt lagi lah dengan suasana puasa. So waktu mula-mula mungkin akan ada efek dekat otak yang agak negatif lah. Maksudnya akan cepat lapar, mungkin akan stres. Tapi bila kita dah biasa dalam minggu kedua, minggu ketiga after tu, so kita akan lebih fokus. Misalnya kalau orang yang berpuasa ni sebabkan badan dia dah tak ada benda yang perlu fokus bekerja, so dia akan fokus dekat kita punya kognitif, kita punya pembelajaran. So student boleh lebih mudah fokus lah dekat situ. And then kalau orang yang bekerja pula, dia akan lebih kurang stres dekat situ. Sebab apa? Okay, mungkin waktu yang saya kata tadi, mula-mula tu kortisol kita akan meningkat. Hormon stres lah. Yes, hormon stres kita akan meningkat. Tapi bila kita dah adapt dengan suasana puasa, so lama-lama kortisol kita akan stabil lah. So nak kata stres waktu bekerja, waktu puasa tu mungkin awal-awal kita rasa lapar, tak sabar nak buka. Minggu pertama tu lah. So lama-lama kita dah biasa. So itu efek pada otak jugalah. Kita akan lebih fokus, kita akan kurang stres. Kalau mood happy pun semua tu tenang. Kalau dari segi otak kan? mood happy, betul juga. Kalau dia macam ni, kalau kortisol jadi rendah, so hormon yang happy, endorfin akan meningkat lah. Macam tu lah. Ya. So sampai satu tahap nak raya, lagi meningkat endorfin tu. Sebab kita tak sabar nak raya. Itu efek utama lah pada otak Okay. Alright, so soalan yang seterusnya pasal sahur cikgu. Sahur. Kalau cakap pasal sahur ni kan, ada yang bangun sahur, ada yang jenis tak bangun. Selalunya tak bangun, dia kata alah tak apalah, tak sahur pun nanti badan kita boleh adjust juga, ada tenaga kat nanti. Betul ke? Okay, betul. Betul tu. Sebab apa? Okay, ni siapa-siapa, saya rasa yang belajar ni adalah student biologi saya lah. Yang melihat ni kebanyakannya sains pun ada juga, cuma mungkin dalam bab form 4 atau form 5 saya tak pasti. Okay, kalau nak melibatkan apa tadi, kita still ada tenaga walaupun tak makan. Tak sahur. Walaupun tak sahur, betul, sebab dia melibatkan 2 hormon. So kita ada insulin, kita ada glukagon. Okay, kalau kita tak makan, hormon insulin kita akan turun. Okay, so bila turun, dia terbalik dengan glukagon. Glukagon akan meningkat pula. Macam ni lagi. So bila glukagon meningkat, apa yang terjadi? Dia akan make sure lemak-lemak kita yang dah tepu dekat bawah kulit kita, siapa yang banyak lemak tu, so dia lebih banyak tenaga lah. Sebab apa? Glukagon tu dia akan stimulate kita punya glycogen kita untuk pecah. So bila pecah, glycogen akan ditukarkan kepada glukosa. So glukosa itulah sebenarnya adalah tenaga. So walaupun kita tak makan, contoh hari ni kita tak makan, tak ambil sahur, tak ada masalah, sebab kita punya badan akan ambil lemak-lemak
daripada tisu adipos, daripada hati untuk ditukarkan kepada tenaga juga. So bukan nak kata tak makan tu tak boleh hidup lah. Tak ada. Kira macam badan kita macam turn on the survival mode lah. Ya, betul. Kan? Contohlah cakap pasal survival. Kalau kita kena terperangkap dekat hutan tanpa makanan, kita boleh survive 7 hari. 7? Tanpa apa? Makan Tanpa apa-apa makan. langsung. Tapi kena minum lah kan? Minum penting. Sebab minum, kalau tanpa minum berapa? Kalau tanpa minum, tak silap saya dalam 3 hari macam tu. 3 hari. Minum, yang pertama kita mesti kena cari minum dulu. Sebab minum ni kita tak boleh tukarkan apa-apa dalam badan kita sebagai air. Tapi kalau makanan boleh. Makanan tu untuk energi. So kita makan untuk energi, kita boleh tukarkan lemak-lemak kita kepada energi lah. Macam tu. Tapi 7 hari lepas tu kita akan gone ke? Taklah gone. Mestilah kita survival mode kita mesti aktif kan. So kita akan cari makanan. Dekat hutan. Awak kata 7 hari tadi tu? Apa 7 hari tu? 7 hari tu maksudnya tanpa makan apa-apa. Tapi kalau kita apa jadi lepas 7 hari tu? taklah, dia akan tak bermaya lah. Okay. Tak bermaya. Macam tu. Tapi kita ada juga satu hormon yang activate bila macam survival mode ni. Contoh kita dalam keadaan terdesak apa semua. Ada tak hormon yang activate dalam masa tu? Nak kita tahu. Apa saya dengar adrenaline. Adrenaline. Adrenaline ke? Adrenaline. Adrenaline kalau survival mode. Tak, bukan. Salah. Kalau adrenaline, kalau kita cemas ya. Cemas. Adrenaline untuk cemas. Oh, bukan survival mode. Tengok juga Lebih survival kurang, mode kan? tu macam mana. Kalau kena kejar anjing, survival juga tu. Survival, kita nak kan? berlari Dia cemas tu. kan? Cemas. So, adrenaline tu apa dia? Adrenaline tu pula dia adalah hormon untuk tingkatkan metabolisme. So daripada situ, bila metabolisme cepat, tinggi, so kita akan lebih bertenaga untuk buat kerja tu. Kiranya 2 kali ganda. Lagi contoh macam lari kan. Kita lari biasa je. Tapi bila kena kejar anjing, macam mana kita boleh lari lagi laju? Sebab adrenaline tu. So dia akan tinggikan lagi kita punya paras glukosa. Metabolisme apa saya ada baca kat ni macam efek kat kalau kita berpuasa ni. Betul. Metabolisme ni dia adalah proses kita punya badan untuk mencerna. Contoh kan ada masa-masanya waktu bila metabolisme tinggi. Contoh waktu, saya kurang pasti yang ini, tapi dia ada masa-masanya lah. Contoh waktu malam kan. Waktu malam metabolisme rendah. Sebab tu kita tidak digalakkan makan benda berat waktu malam. Pukul 12 tengah malam, pukul 1 tengah malam. Itu yang buatkan lagi lagi semangat tu. Makan Maggi mana? Pukul 1 pagi makan Maggi. Itu yang buat tak sihat tu. Tak jadilah dietnya kalau control macam tu. Pemakanan malam-malam. Okay. Lepas tu kan, kalau adrenaline ni cemas lah kan. Contohlah kalau ada seorang tu dia nak confess kan. Saya pun pernah dengar lah soalan ni. Saya pernah dengar. Okay, masuk. Adakah itu adrenaline juga kalau macam nak confess ni? Okay, soalan yang bijak. Betul. Okay, walaupun lari sikit daripada puasa. Dia macam bukanlah, benda tu situasi tu tak adalah macam mengancam nyawa, macam kena kejar anjing pun semua tu. Dia nak confess macam confess kan. Kenapa yang tu pun macam kait dengan adrenaline juga? Okay, dia macam ni. Kalau adrenalin tinggi, so ada beberapa faktor. Satu, kena kejar anjing lah. Betul. Satu lagi betul juga kalau kita nak confess ataupun kita suka seseorang tu. Kan kita punya jantung kita rasa macam laju je kan. Betul. So itu adalah sebab adrenalin tinggi juga. So saya bagi tahulah untuk adrenalin tinggi ni ada beberapa faktor lain yang terkesan sekali. Contoh dari segi metabolisme akan jadi tinggi. So ATP ataupun tenaga akan dihasilkan lebih banyak. Glukosa yang terhasil pun
tinggi Lagi juga. banyak, betul. Dari segi degupan jantung, yes, dia akan tinggikan degupan jantung. Sebab tu bila nak confess, rasa macam seram sejuk, rasa macam Ketar. bergetar-getar, berdegup-degup. Betul lah tu, sebab adrenalin tinggi. Kau So, cakap badan macam kita react. kau cakap macam pernah ada pengalaman je. Pernah hadap situasi tu. Dah tak ingat lah Dah pula. tak ingat lah. Aduh. Dululah kot. Zaman-zaman belajar dulu mesti ada kan. Zaman belajar, kita zaman cinta-cinta. Cinta monkey. Cinta monkey. Aduh. Betul. Okay, kita ada Tapi soalan lagi. rasanya nak keep sekarang, sampai sekarang pun macam tu gak kan. Dah boring lah. Fokus nak kahwin je lah. Letih lah cinta-cinta ni. Faham, betul-betul. Kita dah besar ni kena fokus. Nak kahwin Next lah. step lah. Kumpul duit. Kahwin lah. Okay, so ada satu soalan lagi. Okay. Okay, kita cakap pasal hormon tadi kan. Ada tak hormon-hormon yang kita lepas pandang? Hormon yang memang saya rasa macam dia akan terganggu lah macam-macam ni pun kalau kita berpuasa. Hormon. Apa lagi hormon yang terganggu? Hormon insulin. Okay, insulin kita dah bincang tadi. Insulin tu hormon Bukan insulin tu macam ubat yang cocok kat perut ke? Dia adalah hormon sebenarnya. Tapi, okay, tu dah kisah lain pula ni. Ya. Okay, orang yang diabetes mellitus ataupun kencing manis, insulin dia dah tak boleh produce Dia tak ada insulin secara semula jadi dalam badan. tu So, dia kena consume insulin daripada luar. Oh. Kalau tak, kita perlu tak insulin? Yelah. Kita Tak perlu, maksudnya kita kena- perlu tak cocok insulin sekarang? Tak perlulah sebab kita dah ada Tak boleh perlu produce sebab kan. masih ada lagi insulin. Tapi bila sampai satu tahap kita dah diagnose kencing manis, so waktu tu dah tak boleh patah balik dah lah. Kita kena ambil insulin seumur hidup. So insulin tu dah ada kat luar dah boleh proses Sekarang dah commercial, dia dah buat ubatan. Jadi ubat lah. Dia macam ni kalau nak cocok insulin ni? Cocok je lah kat perut ke macam mana? Dia kena area perut, betul. Injection? Ya, injection. Dia ada, saya pun tak sure dose dia. Ikut dose. Dose ni kena ikut doktor lah. Berapa dia kena ambil. Tapi every day, dia kena cocok insulin. Sebab kalau tak, gula dalam darah dia tinggi. So fungsi insulin ni nak stabilizekan gula dalam darah. Tu yang ada orang bila kencing, kita panggil kencing manis tu sebab, betul ke? Apa rasa dia manis? Sebab bila kita kencing, semut datang? Betul lah manis. Tak silap saya, macam saya pernah dengar benda tu. Tapi so far, mitos tu saya tak tahulah betul ke tidak. Dah ada orang check dulu lah. Kok ada kat Google ke apa nanti. Ada Bila orang kita buat kencing, testing. kita biarkan nanti Ada tak? kerumun Ada tak semut datang? Nak kena kecil biar tengok. Ya Allah. Tak adalah gitu. Janganlah, kita kena hygiene. Okay, hygiene penting. So insulin tu ni tak masuk Tapi nak tanya, pernah terfikir tak dulu insulin ni dibuat daripada haiwan? Agak-agak haiwan apa? Haiwan? Ubat insulin tu. Insulin ni dia akan ambil insulin daripada manusia, and then dia akan ambil satu bahan DNA daripada haiwan, and then dia akan infuse. DNA haiwan? So bila di-infuse, haiwan tu akan produce, dia bukan haiwan lah, selalunya kita akan guna bakteria. So kita akan guna bakteria, and then kita ambil DNA insulin daripada manusia, kita infuse, and then kita boleh hasilkan insulin banyak. Tapi saya pernah ajar student saya, dan saya dapat tahu juga zaman dulu selain daripada bakteria, ada juga haiwan lain, iaitu haiwan BABI. Yang tu boleh produce insulin untuk kita. Tapi sekarang dah tak dah lah. Sekarang komersial. Saya pun tak tahu pasal benda tu. Sebab benda tu rasanya katanya dah lama lah before kita dah jual insulin secara pasaran.
Tapi macam kalau macam darurat kan, perlukan insulin untuk perubatan, maksudnya tak ada masalah kot, insyaAllah kan. Betul. Kalau melibatkan perubatan, yes. Rasanya ni kita boleh refer pada ustaz lah kan. Ustaz dan juga doktor lah kot. Macam mana. Betul. Sebab bila darurat ni semua benda boleh. Betul. Even kat hutan darurat kan. Hutan nak survive pun dibolehkan untuk kita makan. Betul. Okay, cakap pasal insulin tadi kan. Kalau contoh, kalau tak ambil, apa dia punya ni, kencing manis je lah. Apa dia punya efek long term, bukan long term lah, efek macam nak kata apa penyakit. Kencing manis tu penyakit lah kan. Yelah tu, betul lah tu. Macam nak kata apa dia punya, dia apa bahaya, risiko bahaya dia tu. Okay, yang pertama dari segi darah lah. Gula dalam darah tinggi. So dia akan lead to another masalah, penyakit lain. Kalau macam yang kita tahu, pernah tak dengar potong kaki, manis sebab potong kaki. So orang yang diabetes mellitus ataupun kencing manis ni, bila sampai satu tahap dia dah contoh dia luka dekat kaki dia, apa yang terjadi, sel-sel dekat bahagian luka tu akan mati. Lama-lama dia jadi hitam. So kita kena potong. Dia tak sihat. Dia tak jadi macam jadi kudis, tutup luka. Dia tak jadi kudis. Tak. Dia akan jadi, sel tu jadi kita punya kulit nampak hitam. So bila hitam, maksudnya kat situ semua sel-sel dah mati. Tak boleh guna dah. Kalau kita biarkan, dia akan merebak. So tu yang kena potong. Tu yang potong kaki. Tapi apa sel-sel yang, kalau contoh kita luka kan, yang menutup luka kita tu? Histamin. Apa dia? Ini istilah biologi ni. Okay. Biologi kan? Contoh kalau luka. Okay, kalau luka, kita punya, kita panggil apa? Kulit kita punya permukaan kulit kita dah koyak. So bila koyak, darah keluar. So bila darah keluar, histamin akan berkumpul dekat area kita punya kulit. And then dia akan hasilkan, dia akan dia akan stimulate. Stimulate bahasa Melayu apa? Merangsang. Dia akan merangsang sel darah putih kita untuk sel darah putih. Sel darah putih kita untuk makan bakteria yang masuk dalam kita punya luka. At the same time, histamin juga akan menyebabkan satu, kita panggil gumpalan darah lah yang terbentuk. So gumpalan darah tu, kalau macam ni, gumpalan darah tu dia akan jadi fibrinogen. Itu kena belajar lebih sikit lah. Pasal fibrinogen, ada thrombokinase, trombin, macam tu. Okay. Kalau luka tu kan, tak silap saya, ada satu macam yang berkait lah. Nama dia platelet. Platelet. Platelet tu dia buat apa? Platelet Bukan kalau luka dia macam bantu juga ke? Kalau platelet, platelet tu yang ni menghasilkan histamin tu. Dia ada lagi sebenarnya, tapi ingat-ingat lupa pula saya. Kalau benda tu seronok, nanti kalau ada masa nanti saya ceritalah. Sebab benda ni kan, dia sebenarnya adalah anime. Man tahu man yang Cells at Work man? Cells at Work. Cells. Tahu. Yang dia ada yang sel darah merah, yang dia bawa tapi oksigen. Tapi saya tak tengok lah. Tapi dia macam saintifik lah benda tu. Dia macam darah tu dia akan tolak oksigen, pusing. Lepas tu bila kalau ada luka, datanglah sel darah putih datang. Anime? Dia buat anime. Dia based on science. So macam dia bukan just fun to watch. Dia macam very education punya very education punya stuff lah. Macam dia akan bagi tahu. Lepas tu saya tahu pasal platelet apa semua tu. Dia akan tunjuk platelet ni yang membuat benda ni. Yang akan tolong ni sel darah putih pula tugas dia buat ni. Bagi tahu orang tahu. Tapi dia anime. Tak tengok pula. Tapi nanti saya tengok pula. Boleh kan? Macam bolehlah tingkatkan apa? Knowledge sebagai seorang cikgu biologi, cikgu sains.
Boleh tambah lagi lah. Okay. Okay, sebelum kita pergi ke arah penutup lah Cikgu Fada ada tak tips-tips yang Cikgu Fada nak bagi dekat anak-anak murid yang tengah puasa sekarang ni? Mungkin daripada segi pemakanan ke, nak suruh daripada segi aktiviti ke, nasihat-nasihat untuk diorang. Pemakanan, okey kot, saya boleh share. Okey. So kalau pemakanan, bukan student saja, saya rasa semua orang boleh ambil benda ni. Okey, kalau dari segi pemakanan, yang pertama kita kena ambil karbohidrat yang lambat digest. Maksudnya contohnya bila kita makan karbohidrat, kita akan lambat lapar. Macam mana nak cakap? Dia lambat lapar lah, sebab ada beberapa karbohidrat yang akan proses, yang akan dicernakan lambat. Antaranya kalau dari segi beras, selalu kita makan beras putih kan. Tapi pernah dengar tak beras perang? Beras perang tahu? So beras perang ataupun brown rice. Brown rice. Bagus juga, dia ada banyak khasiat. So itu antara contohnya lah, sebab kebaikan brown rice ataupun beras perang ni, dia akan buat kita kenyang lama. Lambatlah nak lapar tu. Selain daripada tu, contoh malas nak makan nasi. Pagi-pagi kan ada orang tak makan nasi. Kita boleh ambil, selain daripada tu, kita boleh ambil roti. Kita boleh ambil oatmeal tu. Oat kan, kalau macam saya search kan pasal apa makanan yang kalau kita sahur yang macam dia boleh buat kita lambat lah nak rasa lapar tu, kenyang lama kan. Oat tu antara yang macam atas-atas tau, macam betul. Yang first. Sebab tu lah sebenarnya tengok satu YouTuber tu, dia orang putih, dia nak puasa, dia sahur dia itulah oat dia. Dia akan sahur oat setiap hari. So macam mungkin oat tu saya rasa macam mungkin oat ni bagus lah kot untuk ni. Betul, oat ni bagus sebenarnya. Kalau nak cerita detail, saya pun tak pasti sangat oat ni apa kebaikan apa, tapi yang kita tahu memang kalau oat ni dia buatkan dia adalah makanan yang simple je. Benda tu antara yang instant kan. Betul ada oat instant sekarang. Yang ada itu antara yang instant yang bagus untuk kesihatan. Dia akan boostkan kita punya energy, and then dia akan buat kita lambat lapar. So kalau kita tak nak makan nasi, kita ada option lain. Kita ada option tu lah, makan oat, ataupun kita boleh makan roti gandum. Roti gandum tu bukan roti gardenia biasa putih tu bukan? Bukan. Dia ada roti yang dia macam gardenia tapi yang warna hijau. Yang itu. Apa kata? Whole meal. Gitulah. So itu adalah roti gandum. Tak sedap. Yang tak sedap itulah yang bagus sepatutnya ya. Yang tak sedap itulah yang bagus. Ataupun kalau nak ambil kentang sahaja pun boleh. Kita rebus kentang. Fries lah. Bukan fries. Fries tak sihat. Kentang tu kita buat smash, apa tu yang viral tu? Smash. Yang kentang tu mashed potato. Mashed potato ke? Tapi mashed potato tak sihat. Dia ada yang mashed potato sihat sebab ada, bukan dia punya kuah dia tu, gravy dia. Itu tak sihat kan? Dia adalah selain daripada tu pun kentang pun boleh. Itu kalau karbohidrat. Kalau protein pula, kita kena ambil protein yang bagus lah. Antaranya ikan. Contoh salmon. Ikan yang ada omega. Mahal no? Salmon ada yang ikan yang murah ada omega ke. Kalau nak makan telur, selalu orang makan telur lah. Sebab telur kan protein tinggi. Kan kalau orang nak diet kan, dia makan telur rebus. Sama telur aku punya sahur tadi lah. Bukan sebiji lah. Telur goreng ke apa? Goreng. Telur goreng tu kurang lah sebab dia berminyak kan. Cakap pasal berminyak. Sebab hari sebelum tu dah buat rebus. Itu macam pelbagai. Rebus lagi. Buatlah goreng pula kan. Telur rebus sebiji je lah. Tak cukup. Kalau lelaki saya rasa kena konsum lebih sikit. Sebab lelaki dengan perempuan pengambilan makanan dia beza. Lelaki memerlukan lebih banyak berbanding perempuan lah. Energi apa kita panggil kalori intake berbeza. Kalau sahur Maggi boleh? Sahur Maggi
So far yang saya tahu, bila kita makan Maggi, tak lama tu lapar balik. Oh ya ke? Tak macam tu ke? Kalau saya macam tu. Oh Makan iya. Maggi, Kejap lapar balik. tapi taklah 30 minit dah lapar. Tak adalah dia macam Cepat betul lapar. contoh kita Ni makan orang pagi apa? tu. Kita makan pagi tu, dan pukul 8 macam tu, 9 kita dah lapar balik. Macam tu. Sebab Maggi ni, satu tak bagus ni, dia ada wax. Kan dilin kan, dia ada bahan awet dia. Tapi kalau kita dah rebus, air tu buang. Tukar air lain. Okey lah sikit kan. Okey lah sikit lah. Tapi kalau nak yang tu pun okey je. Kalau dah bujang, budak-budak apa tu, orang save duit ni. Kalau student ke student. itu antara instant juga. Macam tu. Cumanya instant yang lebih berkualiti, yang lebih bagus adalah instant oatmeal ataupun yogurt pun boleh juga. Yogurt. Yogurt yang itulah, yang yogurt, Greek yogurt. Dutch lady yang perisa strawberry. Tapi kalau boleh ambil original lah. Oh, Original kosong. tu lebih bagus. Betul. Tak Sebab tahu. yogurt ni banyak kebaikan dia. Kalau dari segi apa lagi kalau Yogurt yang perisa buah-buah tu tak elok ke? okey je, cumanya dia kurang sikit kebaikan berbanding buah original. Buah tak elok. Sebab dia selalunya dia tak akan guna buah yang ori, dia akan guna buah yang dah proses. Ya. Kalau buah yang ori, unless kita buat sendiri. Maksudnya kita masukkan, kita ambil beli buah lain, buah lain, yogurt lain, asing, kita sekalikan. Tapi kalau selalunya orang yang ni, dia banyak apa tu, pewarna perisa. Kan boleh jadi juga perisa tiruan. Itu lah yang tak elok tu. Kan? Air cordial pun banyak perisa tiruan. Cordial semestinya. Cordial sekarang famous kan dekat TikTok yang brand Shawal yang diorang jual perisa Red Bull apa semua. Pernah nampak? Tak nampak. TikTok. Ada ke? Air cordial. Dia macam ramai lah orang beli sekarang. Perisa Red Bull. Perisa Red Bull ada, perisa macam-macam, tapi dia punya brand tu Shawal. Dekat TikTok dia jual. Dia murah lah. Kata orang suka beli. Benda murah-murah ni selalu orang beli. Tapi benda murah-murah Itulah ni kita tak risaukan dia. tahulah. Takut nanti lagi 10 tahun buah pinggang dia pula kena hilang. So macam sayang lah kan kat situ. Okay. So tu pemakanan. Kalau nasihat daripada segi lain, bukan pemakanan, Nasihat, alamak, dari segi apa Saya ni tak reti lah pula nak bagi nak nasihat. exercise ke apa macam tadi. Cumanya okey lah, untuk student-student saya, yang pertama, awak memang kena ambil sahur. So susah bangun pun, awak kan ada mak ayah yang boleh kejutkan. Untunglah. Jadi ambillah sahur. Walaupun minum air pun dah mencukupi. Okay, lepas tu makan kurma pun bagus juga kurma, kan. tak sentuh pasal kurma. Kurma ada banyak khasiat tau, macam Tapi sekarang kan orang buat kurma yang kurma letak apa? Butter dengar. letak coklat. Tak coklat. Entahlah, tapi yang tu tak butter tu, berapa lah. butter tu tahun lepas ke 2 tahun lepas yang famous, yang dia buat dia potong sikit kurma tengah, buka letak butter. Betul. Kan tak elok kan. Tak elok lah sebab dia macam mengganggu. And dia tengok juga kalau dia pakai butter yang salted butter tu, mana function. Kalau dia macam mengganggu lah ke khasiat kurma tu. So cakap pasal kurma tu lah. And then apa lagi? Belajarlah elok-elok. Sebab waktu ni macam yang tadi kita bincang, antara waktu berpuasa ni adalah waktu di mana kita lebih fokus. Kita akan kurang stres. So waktu ni lah dia akan memperbaiki balik awak punya kognitif. So cakap pasal kognitif, belajarlah buat soalan-soalan berkaitan kebat. InsyaAllah boleh buat. Untuk student, especially student form 5 lah. Sebab kita tahu SPM tahun ni dekat awal, dia lebih awal berbanding tahun lepas. So jangan sia-siakan. And then rebutlah puasa ni, rebutlah pahala, pergilah tarawih, pagi-pagi buatlah solat tahajud ke. So mintalah doa-doa pada Allah. Lepas itu saya ada bincang lah dengan Cikgu Alip pasal yalah, Cikgu Alip kata selalunya budak-budak ni
Kalau puasa dia biasalah, dia jadi macam malas apa semua, dia tak larat. Dia macam agak berbeza lah dengan kata mungkin boleh fokus lebih kan. Dia sebaliknya. Kalau dia budak-budak ni kan, sebab dia ada fokus nak balik, nak makan apa semua tu. So dia jadi yalah, dia malas lah nak belajar tu. So Cikgu Alik kata cara dia ialah jangan bagi soalan susah-susah lah. Kalau macam tu orang ada kelas tuition tu, Betul. macam bagi yang santai-santai. Saya pun macam tu juga. Okey, tak apalah puasa kan. Soalan ni kita belajar sikit je. Oh macam tu. Lepas tu Sebab tiba kita banyak. nak ambil hati juga sebenarnya. Sebab dia orang dah belajar kat sekolah. Betul. And then petang tu mungkin ada tuition kat sekolah. Lepas tu malam pula dah tuition dekat Tuition sini. kita lagi. So kita faham lah. Memang cakap pasal kalau secara teorinya betul, memang dia akan menguatkan kognitif, and then dia akan meningkatkan kita punya fokus, kurang stres. Tapi melibatkan student, lagi-lagi student sekolah menengah, sekolah rendah ni, dia agak terganggu. Sebab apa? Diorang belajar setiap hari, and then ada yang dari pagi sampai malam. Betul. Still lagi belajar. So tidur pula mungkin malam tu kena buat homework, tidur lambat. So cakap pasal ini, bila diorang tidur lambat tu pun mengganggu keesokan harinya. So diorang jadi lagi letih. Tu yang mendorong pada diorang lesu, nak cepat balik. So kita ni sebagai dewasa ataupun sebagai cikgu, lagi-lagi yang tutor tuition lah. Macam saya sendiri, saya pun tak nak membebankan diorang. Sebab diorang pun dah ada kerja sekolah. So kita membantu apa yang diorang nak. Sebab kita bukan guru yang mengajar selalunya. Untuk tutor, cakap pasal tuition lah kan, kita ni nak membantu diorang lebih faham. Tapi kalau kita bagi banyak kerja, banyak latihan, tapi kalau diorang tak faham, tak capai juga apa yang juga, kita punya betul. Ni kan. Okay, saya patutnya dah habis ni, tapi ada satu lagi soalan. Ini soalan daripada diri saya sendirilah. Okay. Nervous lah kalau daripada. Okay. Ni pasal pengalaman saya lah sepanjang puasa ni kan. Macam aku beli roti. Aku beli roti untuk nak sahur lah kan. So dah beli roti tu, aku letak atas meja, tidur. Bangun-bangun terlepas sahur. Macam aduh. Lepas tu tak apalah, kata sahur esok lah roti ni. Tidur lagi. Keesokan harinya tu terlepas lagi. Lepas tu macam jadi ni. Lepas tu berbuka pada hari tu buka lah roti tu, aku makan lah. Makan tu tak apalah. Lepas tu tidur. Esok tu sahur boleh bangun pula. Macam roti dah makan. Tak, masalahnya macam tu dah jadi. Settle. Lepas tu masalahnya lepas tu, beberapa hari lepas tu, beli lagi roti. Jadi lagi benda yang sama. Kenapa Kenapa boleh jadi macam tu? Ada ke otak tu rosak ke apa benda? Tahu pula. Tapi kalau maksudnya makan waktu puasa ke? Makan waktu buka. Lepas berbuka tu macam yalah, roti kan kita dah beli. So, roti tu kan, roti halu tak tahan lama sebenarnya. Betul. So macam sekarang esok terlepas lagi sahur, tak makan pula roti ni. Makanlah lepas berbuka tu kan. Tapi esok tu boleh pula bangun sahur. Makanan dah tak ada dah. Lepas tu time tengah makan tu ada, tak boleh pula bangun sahur, tak tahulah kenapa. Yang itu saya tak boleh nak jawab. Tapi ada caranya. Beli 2 ekstra roti. So satu dah makan, satu lagi kita tengok bangun tak esoknya. Gitulah. Okay, boleh cuba lah. Boleh cuba. Baliknya boleh cuba. Okay, terima kasih. Okay, so alhamdulillah itu saja soalan. So terima kasih atas nasihat dan tips yang telah Cikgu Fahada beri kepada kita dan juga penonton di luar sana. Take note so ada banyak lah, boleh kata kebaikan ni lah sains di sebalik kita berpuasa ni. Banyak kelebihan kepada badan kita. Okay, sebelum tu sekali lagi saya ingatkan kepada ibu bapa di luar sana, mana-mana yang nak hantar anak tuition,
yang duduk, yang berada berdekatan dengan Cyberjaya, Putrajaya, area di Selangor, boleh search Pusat Tuition Math Power lah dan boleh daftarkan anak anda sekarang. Okay, so itu sahaja daripada saya, Nakib selaku host anda. So itu je lah. Bye-bye. Ada dua kata, mari kita mula bicara tentang ilmu, kunci kejayaan semua.